saya Nurkala Kisha, wartawan cilik dari kelab TVPSS Skamba TV. Seperti yang anda sedang lihat di belakang saya, sekarang pasukan softball Miri sedang berlatih di padang sekolah kebangsaan Kapur Bakam bagi menghadapi persediaan pertandingan yang akan berlangsung tidak lama lagi. Bersama-sama dengan saya, ini ialah jurulatih pasukan softball Miri tahun ini, iaitu Cikgu Zarid Istuan bin Ismail dan Ustaz Khairul. Soalan saya, sejak bila cikgu mula melatih pasukan softball Miri? Terima kasih yang bertanya. Okey, pasukan softball Miri mula dikukuhkan pada 2017, iaitu kami mula melatih pada tahun 2017. Dari segi pengetahuan dan bimbingan dan juga bantuan daripada jurulatih lain yang terlibat. Okey, soalan saya pula, apakah pencapaian paling membanggakan cikgu bersama pasukan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau untuk pencapaian, tak lain tak bukan murid kita dari Miri telah mewakili pasukan softball untuk peringkat kebangsaan. Setiap tahun memang ada tercalon untuk peringkat kebangsaan. InsyaAllah tahun ini pun kita akan, kalau ikutkan kita punya target, ada 2 ataupun 3 orang yang akan pergi untuk peringkat kebangsaan nanti pada bulan pada bulan 8. Agak macam tu lah. Okey, bagaimanakah persediaan pasukan Miri untuk pertandingan kali ini? Okey, bagi persediaan pasukan Miri untuk kali ini sangat dirancang dengan rapi dan kita dibantu oleh beberapa jurulatih yang juga dikatakan berpengalaman dan juga dibantu oleh guru-guru yang sangat proaktif. Okey, apakah cabaran paling besar yang dihadapi pasukan semasa latihan atau kejohanan? Cabaran tu seperti biasalah. Cabaran dia, satu, kepanasan hari dia, hujan. Tapi paling mencabar lagi bagi kami adalah untuk tahun ini masa dia terlampau sangat singkat untuk tahun ni. Tapi insyaAllah boleh, mereka boleh. Kalau saya dilihat untuk minggu ni, saya lihat bolehlah. Memang boleh pergi lebih jauh untuk tahun ni. Apakah nasihat cikgu kepada murid-murid yang ingin mencuburi sukan softball? Okey, baiklah. Untuk Biasa terjadi. Nasihat saya kepada murid-murid yang ingin mencuburi sukan softball ini, teruskan semangat dan minat anda untuk mengikuti sukan softball ini, mencuburi sukan softball ini, di mana kita masih menerapkan semangat kesukanan, berdisiplin. Bagaimana dengan Ustaz Khairul pula? Okey, saya sebagai PT pegawai teknikal untuk Miri, saya nasihatkan siapa yang berminat dengan softball ni, yang pertama sekali adalah yang paling penting untuk saya adalah disiplin. Tanpa disiplin kita tak dapat nak mencapai apa-apa kejayaan. Yang kedua, mesti berani. Sebab mana-mana permainan yang melibatkan bola ke apa ke, semuanya ada risikonya. Jadi kalau kita berani tanggung risiko, dapatlah kita mencapai apa-apa kejayaan. Dan untuk murid-murid, jangan takut. Itu sahaja daripada saya. Jangan takut. Baiklah, itu sahaja soalan saya pada kali ini. Diharapkan pasukan softball Miri mendapat kejayaan yang besar dalam pertandingan kali ini. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Para perempuan jangan diam, semua down. To be continued. Pantang mundur sebelum berjuang. Diam bukan berarti kalah. Senyap bukan berarti bisu. Kumpul kekuatan, kumpul semangat. Ayo pasukan softball Miri. Sekian daripada saya, Nurkala Kisha binti Muhammad Rodwan dari Skamba untuk semua.
menuju medan wira, semangat yakinkan menyela. Oh, bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up, we're the best so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadap